Satu kesilapan yang kami buat ialah dengan bilal yang terlebih panjang, sama dengan saiz kanak-kanak. Kembali kita ke part tu, iaitu sesi fitting. Secara overall, potongan suit ini sudah mula nampak bentuknya, tapi satu kesilapan yang kami buat iaitu pada bahagian lengan bilal yang terlebih panjang. Di sinilah kami dibuat tailor berdepan dengan satu pengalaman dan ilmu baru. Pada peringkat awal potongan kain, tim kami menggunakan ukuran tinggi beliau iaitu sekitar 90 cm. Secara kebiasaannya, untuk ketinggian ini, ukuran lengannya adalah mengikut standard kanak-kanak. Namun, satu fakta menarik yang ingin kami kongsikan bersama anda, bagi individu istimewa seperti beliau, anatomi dan proporsi badan mereka adalah berbeza walaupun ketinggiannya sama dengan saiz kanak-kanak. Ukuran lengan mereka sebenarnya sedikit lebih pendek. Sebab itulah sesi fitting ini sangat kritikal dan penghasilan pakaian bespoke dan tepahan khas. Ia memberikan ruang untuk kami memperhalus setiap inci pakaian tersebut. Setiap pelanggan ada keunikan yang tersendiri dan ini adalah tanggungjawab kami. Bagaimana agaknya hasil akhir suit ini nanti? So terus ikuti kami di part 3 yang akan datang. Macam dah Datuk dah ni. Terasa macam pegawai syariah nak tangkap basah.